Sebenarnya ramai yang tak tahu macam mana nak design rumah ibadat Muslim, surau ataupun masjid. Walaupun kita ramai orang Islam kat Malaysia, designer Malaysia tak semua yang tahu apa-apa perkara yang melibatkan rumah ibadat. Contohnya masjid ataupun surau. Ini kan pula agama-agama lain. Saya kurang pasti bagaimana dengan saya faham how to say this, saya faham kehendak pembelajaran arkitektur di Seni Bina di Malaysia yang ada banyak tipologi yang perlu dipelajari, tapi rumah ibadat tidak termasuk. Anyway, saya just nak ajar sikit. Okay, ajar sebab apa? Sebab I hope this free lesson will help a lot of people out there. Okay, syarat yang simple untuk masjid dan surau adalah beberapa sahaja. Nombor satu, mesti menghadap kiblat. Kalau di Malaysia, in general, kiblat berada di 292 darjah dari arah utara. Okay, so you must understand how to calculate 290 darjah daripada arah utara. Maksudnya, kalau daripada arah utara adalah atas, dan dia mesti pergi pusing ke sebelah timur, lepas tu ke selatan, lepas tu baru pergi ke west, iaitu barat. Dia naik sikit, sebenarnya barat 270, dia naik sikit sehingga 292. Okay, so itu adalah darjah. Okay, to be more accurate kena refer kepada JAKIM. Okay, bukan saja JAKIM ya, pejabat agama negeri masing-masing, sebab Perlis, Johor dia lain sikit lah. Alright, anyway, that's the number one. Number two adalah kawasan ibadat, iaitu dewan solat, tidak boleh sharing same roof dengan toilet. Okay, ini syarat ni tak dinyatakan jelas dalam mana-mana. I'm not sure why. Mungkin ada dalam hadis. I'm not well learned about this, tapi saya belajar pun daripada orang tua arkitek-arkitek yang lain. Okay, dia mesti diasingkan bumbung yang berbeza. Okay, bila bumbung yang berbeza, literally bumbung, ya. Kalau dia same walls, it's still, yeah, you need to work around it lah. Tapi the most important thing is it must be separate roof. Okay, so as easy as that. Yang lain tu arrange lah apa-apa bentuk, asalkan tidak berbentuk seperti simbol agama lain. Okay, so itu pun satu perkara lagi. Yang penting you do your best. Apa-apa consult a lot of people, especially experts.